Sinergi SEA Berhad bersama KLIA Aeropolis kini membangunkan loji tenaga solar fotovoltaik berskala besar berkapasiti 36 MWP digabungkan dengan sistem penyimpanan tenaga bateri atau BESS 45 MWH. Projek ini dijalankan melalui usaha sama Sinergi Aeropolis Renewable Energy Sdn Berhad atau CARE terletak di KLIA Aeropolis. Ia direka untuk membekalkan tenaga bersih terus bagi operasi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Dalam kenyataan 9 Januari 2026, syarikat itu berkata, integrasi sistem penyimpanan tenaga menjadikan CARE antara projek solar berskala besar terawal di Malaysia yang menggabungkan BESS. Langkah ini meningkatkan kebolehpercayaan tenaga dan kecekapan operasi. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sinergi, Insinyur Kwok Yeo Ho, berkata, projek CARE menandakan penggunaan pertama sistem BESS digabungkan dengan fasiliti solar berskala besar. Pengarah Urusan Malaysia Airports, Datuk Muhammad Izani Ghani, menegaskan integrasi solar dan BESS bukan sahaja membekalkan tenaga bersih ke KLIA, malah meningkatkan ketahanan tenaga serta memajukan komitmen kelestarian jangka panjang. Apabila siap, loji solar dan BESS CARE dijangka menjana kira-kira 46 gigawatt jam elektrik bersih setiap tahun sepanjang tempoh 25 tahun. Satu langkah penting ke arah masa depan tenaga hijau negara.